Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pohon cemara tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi tanpa dipinta, Nurul Izzati binti Rostan, berusia 15 tahun dan merupakan anak didik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Gemuk. Pada hari ini, saya ingin berkongsi sebuah novel yang gemar saya baca, iaitu Sentuhan Al-Muttaqin. Novel hasil nukilan Umi Kasumah ini amat menarik minat saya untuk membacanya. Saya yakin rakan-rakan juga pasti akan tertarik untuk membaca novel ini, terutamanya dalam kalangan remaja. Novel hasil terbitan penulis isu-isu wanita nasional ini diterbitkan pada tahun 2023. Novel ini mempunyai sebanyak 169 halaman bercetak dan dibahagikan kepada 25 bab. Jadi, marilah kita menelusuri novel ini yang mengisahkan tentang seorang remaja yang bernama Afiq. Afiq merupakan seorang remaja yang nakal dan suka memberontak. Hal ini juga disebabkan oleh konflik keluarga yang perlu dihadapi oleh Afiq di usianya yang masih muda dan masih mencari identiti diri. Sehinggalah Afiq dipindahkan untuk tinggal bersama neneknya di Perak dan bersekolah di Sekolah Al-Muttaqin, iaitu sekolah agama swasta. Di sinilah bermulanya kisah perubahan diri Afiq ke arah Muslim yang sejati dan membentuk disiplin diri. Di sinilah guru-gurunya tahu bagaimana untuk mengawal Afiq. Di Al-Muttaqin juga, Afiq bertemu rakan-rakan yang baik seperti Fakri, Mirzain dan Anas. Pada akhir novel ini, kita dapat lihat bahawa Sekolah Al-Muttaqin berjaya melahirkan seorang pemuda yang berani dan bertakwa. Pengajaran yang saya dapat ringkaskan dalam novel ini adalah tidak semestinya seseorang itu peribadinya buruk, tidak boleh berubah dan memperbaiki diri. Selain itu, ketakwaan dan ketaatan kepada Tuhan juga penting untuk menjadi seorang yang baik. Bagi mereka yang gemar membaca, saya mencarankan buku ini kepada anda kerana ia mempunyai mesej yang positif dan baik. Sekian dari saya, terima kasih.